Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ala kulli hal, jadi pertama ana minta maaf sebab rupanya tak dengar. Yang kedua, kita kena ulang balik lah. Ana dah pergi dalam 2-3 muka juga. So ana ulang saja apa yang kita sebut tadi. Kita akan mulakan daripada awal, barulah masuk kepada qadiyah-qadiyah yang agak rumit tu. Okay, jadi ilmu mantik. Ilmu mantik, sebelum kita masuk definisi dan lain-lain, kita tengok sejarah ilmu mantik ni juga. Sebab kalau kita tahu sejarah, barulah kita tahu kenapa dia muncul. So, nash'atu ilmil mantik. Perkembangan ataupun sejarah ilmu mantik. Nasya'a, kalimah bahasa Arab lah, nasya'a, ansya'tu ataupun nasya'tu maksudnya membesar, berkembang. Itu adalah kalimah nasya'a. Contohnya kalau kita kata nasya'tu fi Selangor, nasya'tu fi Kuala Lumpur, maksudnya aku membesar daripada kecil sampai besar dekat situ. Daripada lahir dekat situ. So kita akan tengok nasy'ah ilmu mantik. So ada beberapa poin. Yang pertama adalah ahlu asina ihtamma bil jadal wal munaqasha min qillatil ilmi wa in kanu ma'rufan bizzaka. So mula-mula kisah tentang penduduk Athens. Di Athens ni Yunan lah kan, Greek. Dia mengambil berat tentang ilmu perdebatan, saling berhujah. Walaupun ilmu kurang. Mereka pandai tapi ilmu kurang dan pandai berdebat. So dekat sini kita boleh tahu bahawa orang yang berdebat, dia tak semestinya pandai. Sebab debat ni dia sistem. Sistem bercakap. Ada orang yang berdebat tapi kadang-kadang tak ada ilmu. Tin kosong. Maksudnya dia sekadar cakap je lah. Cakap apa nak cakap, asal boleh cakap kan. Cuma saya tak nak kaitkan lah. Cuma kadang-kadang kita boleh dapatilah ada sesetengah orang, malah YB kan, kalau kita tengok di parlimen tu, kadang-kadang dia banyak cakap tapi tak ada apa pun. Tak ada apa pun manfaat kepada orang yang dengar. So kita nak katakan ilmu dan debat ni dia bukan lazim. Tak semestinya orang yang berdebat tu dia pandai. So ilmu ataupun berdebat dengan ilmu itu bagus, dan berdebat tanpa ilmu itu dicela. Debat mesti dengan ilmu lah. Itu yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam hadis, sebagaimana dalam ayat yang Allah kata, serulah kepada Tuhanmu dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Surah An-Nahl ayat 125. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. So dalam tu ada ayat debat juga. So adakah debat ini tercela? Tak semestinya. So debat dengan ilmu itu disukai. Cumanya itu mengikut keperluan lah. Kadang-kadang ada benda yang kita dalam dakwah ni, macam ayat tadi, dalam dakwah kadang-kadang perlu sekadar nasihat dengan kata-kata yang baik. Dalam masa yang sama, kadang-kadang kena berkeras dan kena debat. Kadang-kadang ada golongan yang dia bijak tapi tolak Tuhan. Tolak Tuhan kan contohnya. So waktu tu kena debat lah. Tu antara kepentingan ilmu mantik yang kita akan tengok nanti. Baru-baru ni ada kes Sister in Islam. Sebab entum di Malaysia mesti lagi tahulah sistem in Islam versus JAKIM. Jadi kita golongan-golongan macam ni, malah dalam sistem in Islam tu adalah orang-orang yang bijak juga. Ada peguam. Jadi waktu tu kita bukan lembut-lembut cakap inilah Islam sekian, tak. Dalam masa yang waktu macam ni kena debat. So dia orang guna logik, kita kena balas logik dia dengan logik yang sebenar. Zalika fil qarnil khamis qabla al-milad. So ni berlaku pada tahun yang Athens ni berlaku pada 5 kurun sebelum milad. Before
Christ lah, sebelum Nabi Isa alaihi salam. Kemudian datang golongan Sufasta'iyun, wa kanat lahum ta'alim gharibah tuqarrir istihalah wujud miqyasi lil haq. So lepas Athens ni yang suka berdebat ni, kadang-kadang dia orang tak ada ilmu tapi suka berdebat, datang pula golongan Sufasta'iyun ataupun Sufasta'iyah. Wallahu alam, setakat yang ana pernah baca, daripada kalimah ni lah disebut dalam bahasa Inggeris ada kalimah sophisticated. Tapi tak tahulah betul ke tak. Tapi ala kulli hal, golongan Sufasta'iyun ni, dia datang dekat Athens tadi, dia bawa satu ajaran. Athens ni dia suka debat, tapi ilmu tak ada. Sufasta'iyun pula dia datang dengan satu ajaran, iaitu mengatakan tiada ukuran bagi sesuatu kebenaran. Maksudnya nak kata satu ni betul ataupun salah, right or wrong, bukan guna apa-apa. Tak ada guna apa-apa. Bukan logik ke, bukan akal ke. Wallahu alam lah apa yang dia guna, mungkin either tiada kebenaran mutlak ataupun untuk menentukan kebenaran adalah dengan feeling, dengan zauq, dengan rasa. So feeling kita ataupun gut feeling kita rasa benda tu betul, so kita buatlah. Kalau rasa macam tak sedap ataupun rasa salah, jangan buat. Ataupun bagi mereka tiada kebenaran mutlak, masing-masing boleh memberi pandangan. Itu bahaya Sufasta'iyun. Maka Athens ni dia suka debat kan, tapi kurang ilmu, jadi dia nampaklah keperluan macam mana nak jawab Sufasta'iyun ni. Kan macam mana nak jawab Sufasta'iyun ni? Maka datanglah antara tokoh waktu tu adalah Socrates ataupun Sokrat dalam Arabnya. Anna haqqa'iqal asya' sabitah lil khairi haqiqatun sabitah wa li syarri haqiqatun sabitah. So Sokrat mengatakan, his statement is, setiap benda tu ada benda yang sabit. Ada hakikat kebenaran dan ada hakikat kejahatan. Maksudnya dia nak lawan lah Sufasta'iyun tadi yang kata tak ada ukuran. There is no indicator for the truth. Tapi Sokrat pula kata tak ada yang boleh buktikan benda-benda tu benar ataupun benda tu betul-betul baik dan benda tu betul-betul jahat. Iaitu guna akal lah. Logik kita, akal yang diberikan Tuhan ini boleh menentukan yang tu baik, yang tu jahat. Kemudian datang yang keempat, iaitu Aristo, anak murid Socrates lah. Sumya Aristo bil muallimil awwal li'annahu wada'al qawaid ad-daruriyah fit tafkir. Dinamakan sebagai guru pertama ataupun pengasas ilmu mantik kerana beliau telah membuat asas ataupun kaedah asas dalam berfikir. So kalau ikutkan dia adalah anak murid Sokrat. Tapi Sokrat tidak dianggap sebagai muallim al-awwal, tetapi Aristo, murid dia. Sebab mungkin waktu zaman Socrates ni dia hanya mengajar je lah. Dia mengajar menyebarkan ilmu yang dia ada itu tanpa ada kaedah-kaedah yang tersusun. Basically macam tak ada buku khas, tak ada manual khas. Tapi datang kemudian Aristo, dia susun balik dan dia letak kaedah. Sebab tu dia digelar Al-Muallim Al-Awwal dan dia digelar Al-Wadhi'. Tamak, ni salah satu tadi saya ada sebut. Antara kesukaran saya setakat sekarang ni, bila orang masuk dia kena admit. So anak kena admit seorang-seorang. Sebab kelas lain anak buat guna Teams ni dia boleh masuk auto. So saya kena pindah-pindah skrin ni. Kod kalau ada yang tahu ke. Sebab setting rasanya tak ada apa-apa ubah. Cuma untuk yang kelas ni sahaja yang saya kena admit setiap orang untuk masuk. Tak apa, tu selingan. Okay, kita teruskan. Ihtamal Arab biqawanin al-fikr. Orang Arab satu ketika dia mula mengambil berat tentang cara berfikir pada zaman awal pemerintahan Abbasiyah, iaitu ketika zaman penterjemahan yang mana bangsa Arab bergaul dengan bangsa yang berjiran. Haitsu dakhala al-Arab ma'a man jawarahum min al-umam fi hiwar wa niqash ma kana yamussu aqaidahum. So orang Arab tadi 1 sampai 4, kalau entum baca dan entum dah hadam, maksudnya 1 sampai 4 ni belum masuk
alam Islam ataupun dunia Islam, dunia Arab. Nombor 4 baru kita, nombor 5 baru kita masuk alam Islam ataupun dunia Arab. Bila mana diorang terima, bila diorang ada terjemahan. Zaman Abbasiyah lah banyaknya, antum pun tahu. Mungkin dulu pernah dengar kalimah Baitul Hikmah. Iaitu satu macam perpustakaan yang terbesar lah umat Islam. Dia ada banyak sangat kitab dan banyak juga terjemahan untuk bahasa-bahasa luar ke dalam bahasa Arab. Jadi bila orang luar dah bawa dengan ilmu baru iaitu ilmu mantik macam Sukrat dan Aristo tadi, lama-lama masuklah ke dalam dunia Islam. Buku-buku diorang pun diterjemahkan, buku-buku filosofi diorang. So bila dah diterjemahkan, dalam masa yang sama kita juga perlu menghadap hiwar dan niqash, perdebatan ataupun perbahasan tentang akidah. Tentang akidah. Dan ni penting, nombor 5 ni kita nak tahu kenapa diterima ilmu mantik ni, sebab dia nak jawab balik perbahasan-perbahasan orang yang kritik Islam zaman dululah ataupun kritik ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar. Zaman dulu lagi, lepas waktu zaman Abbasiyah, adanya Mu'tazilah, adanya Murji'ah, adanya Qadariyah dan sebagainya, yang mana mereka ni semua sesat lah. Tapi dalam masa yang sama, kita nak jawab tu perlukan logik akal. Sebab kadang-kadang either mereka tidak menerima ayat Al-Quran dan hadis, so takkan kita nak sebutkan ayat Al-Quran dan hadis. Sebab dia orang pada asalnya tak terima. Ataupun mereka juga menggunakan ayat Al-Quran dan hadis dengan kepahaman yang salah. Jadi kita ambil ilmu mantik tu untuk jawab balik dia orang. So antara yang tak terima ayat Al-Quran dan hadis, contohnya Yahudi Nasara. Antara golongan yang dia Islam, tapi dia guna pakai ayat Al-Quran dan hadis dengan cara yang salah, macam yang saya sebut tadilah, Murji'ah, Qadariyah, Mu'tazilah. Diorang pun ada guna ayat Al-Quran juga. Wa mimman ishtahara bitarjamah wa ta'lif li hadzal ilm, antara tokoh-tokoh yang masyhur terjemahkan kitab-kitab luar ke dalam bahasa Arab ni, antaranya adalah Ibnul Muqaffa ataupun Abdullah Ibnul Muqaffa. Antaranya ada Imam Ar-Razi, iaitu Fakhruddin Ar-Razi, Al-Farabi, yang terkenal dengan ilmu falak tu, War-Rais Ibnu Sina dengan ilmu at-tibnya, wa Hujjatul Islam Al-Ghazali, dan Imam Al-Ghazali terkenal juga dalam ilmu fiqh. So mereka ni semua antara yang terlibat dalam penulisan ilmu mantik dan juga menterjemahkan kitab-kitab luar ke dalam bahasa Arab. Okay, so tu jelaslah ni yang Muslim. Yang non-Muslim pula ataupun yang daripada Barat, ihtamal gharbiyun bil mantiq wa min ashharihim Roger Bacon, Francis Bacon dan Ishaq Newton. Isaac Newton. 3 tokoh ni adalah tokoh mantik daripada Barat lah. Bukan Islam. Okey, so kita dah nampak jelas dia punya sejarahnya, macam mana dia muncul. Sebab tu, nanti kita akan tengok ada khilaf pada hukum mempelajari ilmu ni. Ada khilaf pada mempelajari hukum ni. Ilmu ni. Ilmu mantik. Mabadi ilmi al-mantik. 10 prinsip asas ilmu mantik. So, bukan ilmu mantik je antum kena tahu 10 ni sebenarnya. Semua ilmu-ilmu lain kalau boleh kena ada tahu 10 ni juga. 10 ni datang daripada salah satu bait syair yang disebut oleh As-Sabban ketika mensyarahkan Alfiyah Ibn Malik. Tadi saya ada baca, lupa dah. Okey, dia kata mabadi' kulli ilmin ataupun inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Al-haddu wal mawdu'u thumma samarah. Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismu wal istimdadu hukmu syari'. Masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Ini kata As-Sabban ketika mensyarahkan ilmu Nahu lah ataupun Alfiyah Ibn Malik.
By the way, semua ilmu yang antum pelajari, tak kisahlah sains ke mat ke apa ke, mesti kena tahu 10 ni dulu baru kita boleh masuk kepada perbahasan yang lain. So yang pertama sekali kata penyair ataupun dalam nota ni dah susun 10. Inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Setiap seni tu prinsipnya ada 10. Al-haddu definisi. Wal mawdu'u thumma thamarah. Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismu wal istimdadu hukmu syari'. Sebenarnya apa yang ana buat ni, ana baca ni dia dari susun 10 dalam nota tu. Masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. So sesiapa yang menguasai 10 ni dia akan mendapat kemuliaan. Okay, so kita tengok 10 ni untuk faham. Pertama adalah al-had ataupun ta'rif lah. Al-had ataupun ta'rif. Ta'rif ilmi mantiq adalah qawanin ta'simu mura'atuha az-zihn 'anil khata' fil fikri. Peraturan ataupun kaedah-kaedah untuk memandu serta mengawal akal fikiran daripada tersalah semasa berfikir. Qawanin adalah jamak qanun. Dalam bahasa Melayu kita pinjam kanun. So kanun-kanun ataupun kaedah-kaedah untuk pelihara akal kita ni daripada salah berfikir. Sebab tu kita kata tadi, antara akidah-akidah sesat, walaupun diorang guna ayat Al-Quran, kononnya, tapi dia tersalah berfikir. So menyebabkan diorang terpesong. So adanya ilmu mantik untuk luruskan balik pemikiran kita dengan menggunakan ayat Al-Quran mengikut tafsiran yang betul. Okay, kedua, maudu'nya ataupun apa yang kita akan belajar, al-ma'lumat at-tasawwuriyah wa tasdiqiyah min haitsu innaha yatawassal ila majhulin tasawwuri wa tasdiqi. Sebab tadi ada technical issues, mungkin kita habis dalam 11 lah. Tak lama sangat. So topiknya adalah tentang ilmu tasawwuri dan ilmu tasdiqi. Tasawwuri dan tasdiqi yang menyampaikan kita untuk mendapat mengetahui majhul tasawwuri wa tasdiqi. Kalimah sama diulang. Tasawwuri dan tasdiqi. Senang cerita, kita belajar ni untuk mengetahui tasawwuri dan tasdiqi untuk mencapai kita daripada tak tahu kepada tahu. Itu yang dimaksudkan yatawassalu ila majhulin tasawwuri wa tasdiqi. Sebab kita tanpa ilmu, kita majhul. Kita tak tahulah. So untuk mencapaikan kita daripada kepada sesuatu yang tak tahu tu, mempelajari ilmu mantiq. Samaratuhu atau faidatuhu. Asmatu zihni anil khata' fil fikri. So objektif ataupun samarah. Samarah ni adalah lafaz daripada bait syair yang ana bacakan tadi. Samarah buah ataupun faedah lah. Dia sebenarnya kalau antum faham definisi tadi, itulah dia punya tujuan. Tadi kita kata ilmu mantiq adalah kanun untuk memelihara akal, memelihara minda daripada salah berfikir. So tujuan mempelajari benda ni untuk mengelakkan salah berfikir. Ismatu zihni anil khata' fil fikri. So sama je perkataan dia, cuma dia masdarkan. Ta'simu ismah. Kemudian yang keempat, fadluhu. Kelebihan mempelajari ilmu ni. So apa kelebihannya? Huwa min a'zamil ulumi fadlan li'annahu a'amun naf'a. Dia antara ilmu yang agung, ilmu yang banyak kelebihan kerana banyak manfaat. Jadi kalau kita tengok kelebihan dalam ilmu-ilmu yang lain, dia lain sikit lah. Contohnya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqah. Dia lebih tinggi lagi. Cumanya dalam ilmu mantiq ni dia sekadar bagi tahu secara umum saja ilmu ni sangat banyak kelebihan kerana faedahnya begitu banyak. Sebab apa? Sebab ilmu mantiq ni kita pun tengok tadi, dia ilmu baru. Jadi even mantiq ni penting, dia tidak akan overpower ilmu-ilmu yang lain. Seperti ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fiqah, tajwid dan sebagainya. Walaupun dia penting, dia tak tinggi daripada itulah. Kemudian, nisbatuhu ila ghairihi minal ulum adalah tabayun. Nisbah. Apa maksud nisbah ni? Sebenarnya nisbah ni relation lah.
ataupun hubungan. Kan, hubungan. Sebab tu kita kata kalau dalam sorof yang tu belajar, ada nasab ataupun nisbah. Tu ada kaitan lah. Ada perkaitan. So kalau kita kata aku ada kaitan dengan Malaysia, ana malizi. Ataupun apa-apalah tempat kan. So dia dinisbahkan, dikaitkan dengan tempat tersebut. Ataupun nasab keturunan kan. Maksudnya kita dikaitkan dengan ibu bapa. So nisbah ataupun perkaitan ilmu mantik dengan ilmu-ilmu yang lain adalah tabayun. Perbezaan yang jelas. So dekat sini membuktikan lagi bahawa ilmu ni bukan daripada Islam. Sebab tu dia ada perbezaan yang jelas dengan ilmu-ilmu yang lain. So contoh, kalau kita kata, ada tak kaitan dengan antara ilmu hadis dan ilmu fiqh? Ada. Ada tak perkaitan antara ilmu hadis dan ilmu tafsir? Ada. Tafsir dan sirah? Ada. Tetapi tafsir ataupun apa-apa ilmu syariat yang lain dengan ilmu mantik, hubungannya tabayun. Perbezaan yang jelas. Dan dekat situlah kita boleh nampak, sebab tu mungkin kadang-kadang yang tu nampak daripada 10 subjek mantik yang 10 subjek STAM yang tu belajar ni, satu tu dia macam lain sikit, iaitu mantik lah. Iaitu mantik. Sebab dia memang hubungannya tabayun. Okay, nombor 6, wadi'uhu Aristo. Pengasasnya pun bukan Muslim. Aristo sebagai al-muallim al-awwal yang kita sebutkan tadi. Sedangkan ilmu-ilmu syarak yang lain, antaranya macam tafsir, hadis ni semua pengasasnya adalah Rasulullah sendirilah. Okay, kemudian nombor 7, ismuhu, nama lain bagi ilmu mantik adalah ilmu mantik tu ilmu nama dia yang masyhur lah. Mi'yarul ilmi al-mizan wa asharuhal awal. So namanya adalah ilmu mantik, namanya juga mi'yarul ilmi, namanya al-mizan. Kenapa kita kena tahu nama ni supaya kita tak tertukar? Sebab kadang-kadang dalam kitab ulama' dulu, kadang-kadang dia tak sebut mantik. Dia sebut nama lain. So benda ni semua sama, iaitu mi'yarul ilmi dan al-mizan. Dan mungkin boleh tambah juga satu, ilmu al-kalam. Ilmu al-kalam yang disebut oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitabnya sendiri, Iljamul Awam an Ilmil Kalam. So ilmu kalam pun nama yang sama, nama lain bagi ilmu mantik. Cuma yang masyhur adalah ilmu al-mantik. Dia punya sumber, istimdad. Nombor 7, selingan. Nombor 7 ni kita kena tahu nama lain. Kenapa? Sebab kadang-kadang dia banyak nama lah. So kita tak tertukar ataupun kita tak confuse. Contohnya kalau kita kata ilmu tauhid kan, ilmu tauhid. Kadang-kadang disebut ilmu akidah. Kadang-kadang disebut usuluddin. So semua tu benda yang sama. So jangan rasa benda tu benda yang berbeza. Sebab tu kita pentingnya untuk mengetahui nama. Contoh lain kalau dalam sirah, yang biasalah Ana sebut kalau cerita pasal sirah ni, kita ada satu perang yang Rasulullah lalui, iaitu perang Khandaq. Kan? Iaitu Nabi gali parit. Tapi dalam masa yang sama kita ada perang Al-Ahzab. So sebenarnya itu perang yang sama. Bukannya perang yang berbeza. Perang Al-Ahzab itu adalah perang Khandaq. Tu selinganlah antara kepentingan mengetahui nama sesuatu benda tu. Kalau banyaklah kita kena tahu. Nombor 8, istimdaduhu minal aql. Sumbernya. Istimdad daripada kalimah bahasa Arab yastamiddu. Istamadda yastamiddu iaitu sumber. Ambil daripada mana? Ilmu ni daripada akal. So akal akal semata-mata, bukannya Al-Quran, bukannya sunnah ataupun apa-apa dalil yang lain. Sebab asalnya pun bukan Muslim yang buat. Maka kita akan tengok nanti nombor 10 ada khilaf pada hukum mempelajari ilmu ni. Sebab sumbernya sendiri daripada akal, bukannya daripada sumber-sumber syar'i yang lain. Okay, nombor 9, masailuhu al-qadaya an-nazariyah wal-aqisa wa ma yata'allaqu biha. Permasalahan yang kita akan belajar dalam ni untuk next session lah, iaitu isu-isu ataupun senang cerita qadaya ni jamak qadiyah, an-nazariyah wal-aqisah dan apa-apa yang berkaitan dengannya. So basically
Nota pun tak banyak, 45 muka je. Apa yang kita akan belajar dalam ilmu mantiknya? Pertama, qadiyah, hamliyah, syartiyah, semua tu, segala bagai. Dan aqyisah. Al-aqyisah adalah jamak kepada qiyas. Atas wazan af'ilah. Atas wazan af'ilah. So qiyas lah. Qiyas kan, kita ada qiyas mantik. Kalau ada statement pertama, statement kedua, lepas tu buang benda yang sama tu jadilah statement yang ketiga. Tu antara qiyas lah. Dan apa yang berkaitan dengannya seperti istiqra', seperti naqad dan sebagainya. Okey, last sekali 10, hukmul ishtighali bihi salah satu aqwal. So daripada apa yang kita dah dengar tadi, sejarah dia, kemudian apa sumber dia, pengasas dia, dan hubungan dia dengan ilmu-ilmu yang lain adalah perbezaan. So kita boleh tahu adanya 3 pendapat, secara kesimpulan ada 3 pendapat untuk hukum mempelajari ilmu mantik. Al-ishtighali bihi bermaksud menyibukkan diri. Kan biasa kita dengar perkataan masyghul, sibuk. So apa hukum menyibukkan diri dengan ilmu ni? Hukum mempelajarinya. Maka ada 3 pendapat. Pertama adalah tahrim. Haram. Disebut oleh Abi Umar Ibn Salah, tokoh hadis, dan tokoh hadis yang kedua adalah Muhyiddin An-Nawawi. Muhyiddin An-Nawawi ni Imam Nawawi yang masyhur lah yang kita kenal. An-Nawawi. So Imam Nawawi dan Imam Ibn Salah mengharamkan mempelajari ilmu mantik. Tak boleh. Hujahnya ataupun alasannya sebab tadilah. Sebab sumbernya bukan daripada wahyu. Sumbernya daripada akal. Orang yang buatnya bukan Muslim. Dan ilmu ni juga muncul kemudian, iaitu zaman Abbasiyah baru muncul. Bukannya zaman sebelumnya. Senang ceritanya, hujah An-Nawawi dan Ibn Salah mengatakan ini haram kerana bukan daripada Islam lah. Zaman Nabi, zaman Rasulullah, zaman tabi'in dan para sahabat tak ada ilmu mantik ni. Maka haram untuk mempelajarinya. Pendapat yang kedua, by the way, kita banyaknya akan menggunakan pendapat kedua dan ketiga lah. Kalau tak, kita tak belajar lah ilmu stam dalam stam ni. Al-qawlu tsani istihbab wal qawlu tsalits jawaz. Pendapat yang kedua adalah disukai, digalakkan, dan kedua harus mempelajarinya. Digalakkan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Al-Ghazali rahimahullah. Cuma wallahu alam, pendapat yang kan ada 3 pendapat kan. Kalau ikutkan kita nak pilih yang mana? Ni antara menarik lah. Ana dan para asatizah yang lain bukannya ulama, so kita tak ada bagi apa-apa pendapat yang baru. Cuma kalau kita compare antara 3 ni, yang kuatnya mungkin yang ketiga lah. Yang ketiga iaitu harus. Kerana dia yang tengah antara mengatakan haram dan mengatakan digalakkan. So sebab tu kita belajar ni lah. Sebab tu kita belajar. Istihbab maksudnya digalakkan. Dan yang ketiga adalah harus. Tapi dalam terjemahan ni alhamdulillah, nota yang diterjemah ni dia bagi alasan. Padahal dekat teks Arab tak ada. Tapi baguslah sebab Ana pun akan sebut benda ni. Kenapa boleh ataupun kenapa digalakkan? Kenapa bertentangan dengan pendapat Imam Nawawi dan Ibn Salah tadi? Sebab alasannya mempelajari ilmu ini untuk membetulkan akal yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah, yang membezakan antara akidah yang betul dan yang salah. Sebab tu kita belajar ilmu mantik. Sebab kalau antum perasan, sebab tu awal tadi kita belajar sejarah. Supaya antum nampak dan kita semua nampak. Zaman Abbasiyah, bermulanya banyak firaq, banyak kelompok yang sesat. Kan, menyebabkan mereka menggunakan ilmu mantik dan apa tadi kita kata tadi? Menyentuh kepercayaan mereka, menyentuh akidah mereka. Waktu itulah munculnya Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, yang mereka pun menggunakan ayat Al-Quran tapi sesat. Dalam masa yang sama, Muslim juga bertembung dengan agama lain.
macam Yahudi, Nasrani dan sebagainya, yang mereka memanglah tolak Al-Quran siap-siap. Jadi macam mana nak lawan mereka? Kalau kita guna ayat Al-Quran dan sunnah semata-mata, wallahu ta'ala a'lam, mungkin tak cukup lah. Tak cukup. Maka kena lawan dengan logik yang dia orang bawa juga. Maka sebab itulah pendapat kedua mengatakan digalakkan dan ketiga dikatakan harus untuk membezakan antara akidah yang betul dan salah. Tapi anda tak nak pergi lebih lanjut lah sebab itu dalam bidang tauhid. Untuk tahu Mu'tazilah, Qadariyah ni dalam bidang tauhid. Diorang pun guna ayat Al-Quran juga. Okey, ala kulli hal. Seterusnya, anwa' al-ilmi al-hadith. Mungkin kita akhiri dengan muka surat yang ni untuk malam ni. So, harap jelaslah sejarah dan prinsip asas 10 tentang ilmu mantik. Anwa'u al-ilmi al-hadith. Ilmu-ilmu baru. Al-hadith adalah baru. So, kenapa kita katakan ilmu baru? Sebab bukan daripada wahyu lah. Yakhruju ilmu Allah Ta'ala, dikeluarkan daripada definisi ni ilmu Allah Ta'ala. Kerana ilmu Allah Ta'ala suci daripada tasawur dan tasdik. Dia adalah bersifat qadim. So, ilmu ni, ilmu yang kita mempelajari sekarang ni, terbahagi kepada dua. Dua ni kita dah sebut dalam maudhu'. Kan tadi kita sebut maklumat tasawuriyah wa tasdiqiyah. Untuk yatawassalu ila majhulin tasawuri atau tasdiqi. So dekat sini kita akan hurai apa itu tasawur, apa itu tasdiq. Okey, tasawur adalah idrakul mufrad wa huwa husulu surati syai' fi dhihni min ghairi hukmin alaihi binafin aw itsbat. Dia idrak. Idrak ni kita kata untuk mencapai, untuk mendapatkan sesuatu gambaran. Husulu surati syai'. Biasa kita dengar dalam bahasa Arab kita ada kalimah surah. Bukan surah dengan sin tapi surah, iaitu gambaran. So itulah kalimah tasawur, mendapatkan gambaran di dalam minda, dapat gambaran dalam minda min ghairi hukmin alaihi bin nafyin aw itsbat, tanpa meletakkan sebarang hukum sama ada betul ataupun tidak. So contohnya mudah aja. Apa-apa perkataan termasuk dalam tasawur. Muhammad, ilmuwan Azhar dan Faras, kuda. So kalau antum perasan, perkataan ni dia hanya perkataan sahaja. Dia bukan ayat. Dia bukan ayat. Bukan statement. Sebab kita bukan nak hukum sesuatu. Kita nak dapat gambaran sesuatu. So kalau kita sebut Muhammad, mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tak kenal. Maka kalau kita dah kenal, maksudnya kita tahu siapa tu Muhammad, perangainya macam mana, maka kita telah mendapat tasawur. Tapi kalau orang yang tak dapat, siapa Muhammad? Muhammad tu macam mana? Muhammad duduk mana? Perangai dia macam mana? Maksudnya dia tak dapat lagi tasawur. Tu cabang yang pertama, tasawur. Yang kedua, tasdik. At-tasdik. So dekat sini pun ada khilaf. Ada khilaf antara hukama dan Al-Imam Ar-Razi rahimahullah. Ar-Razi tadi kita sebut salah satu tokoh daripada ilmu mantik kan. Fakhruddin Ar-Razi. So ada khilaf antara mereka. Ala kulli hal dia punya perbezaan tipis je lah, sikit sahaja. At-tasdiqu indal hukama. At-tasdiqu indal al-hukama huwa idrak anna nisbata waqi'ah aw laysat biwaqi'ah. Pertama, kata al-hukama, dia adalah al-hukmu, menjatuhkan hukum. To judge something. Kalau perasan tadi tasawur, dia tak menjatuhkan hukum. Dia dapatkan gambaran. Tapi tasdik, kita jatuhkan hukuman. Wahwa idraku, iaitu mengenal pasti sama ada perkaitan itu realiti ataupun tidak realiti. Berlaku ataupun tidak berlaku. Senang ceritanya, betul ke tidak ayat tu? So, sebab tu dia datangkan dalam ayat. Bukan macam contoh tasawur tadi, baru nak dapat gambaran. Baru nak kenal Muhammad tu macam mana. Ilmuwan Azhar tu macam mana. Kuda tu macam mana. Bagi siapa yang tak tahulah. Kalau tasdik pula, kita nak judge benda tu, berlaku ke tak berlaku. Waqi'ah
aw laysat biwaqi'ah. Contohnya Muhammad itu alim, Muhammad tu pandai, Muhammad tu rajin. Ya ke rajin? So kalau dia kata kalau dia tak kenal Muhammad, maka tak dapatlah tasdik. So siapa yang tak tahu, senang ceritanya, tak pasti ada tulis bawah ni ke tidak, tapi untuk antum jelas, saya sebut satu ayat yang mudah. Siapa yang tak tasawur, dia tak akan dapat tasdik. Dah dapat tasawur, baru boleh tasdik. Itu pun kalau dia mampulah. Kalau dia mampu. So orang yang tak kenal Muhammad, macam mana dia nak kata Muhammad tu alim ke tidak? Betul tak? Dia pun tak kenal Muhammad tu, tiba-tiba dia kata Muhammad alim. Ataupun Muhammad tak alim pun. Sedangkan dia tak kenal Muhammad. So mustahil. Siapa yang tak mencapai tasawur untuk mencapai tasdik. Tasawur datang dulu. Okey, contoh. Muhammad alim nisbatul ilmi li Muhammad. Ni technical issue sikit lah. Muhammad disebut mahkum alaih, alim mahkum bihi, wa nisbatul ilmi li Muhammad nisbatun kalamiyah. Mahkum alaih maksudnya benda yang dijatuhkan hukuman. Benda yang kita nak judge tu. Muhammad tu lah. Alim adalah statement ataupun benda yang dihukum dengannya. Kita nak hukumkan Muhammad ni betul tak, bijak ke tak bijak. Dan Muhammad wa nisbatul ilmi li Muhammad, perkaitan antara Muhammad dan alim adalah perkaitan kalamiyah. Perkaitan mantik. Nisbah ni adalah perkaitan. Okey, tasdik ataupun kalau dalam nahwu saraf kita panggil Muhammad adalah mubtada dan alim adalah khabar. Tapi itu nanti kita sebut time qadiyah lah. Okey, at-tasdiq indal Imam Fakhruddin Ar-Razi. Huwa ibaratun an idrakil mahkumi alaih wa idrakil mahkum bihi wa idrakil nisbatil kalamiyah wa idrak anna nisbata waqi'ah aw laysat waqi'ah. Senang ceritanya sebenarnya macam Ana sebut tadi, perbezaannya tipis je lah. Subtle difference between hukama punya opinion dan Ar-Razi punya opinion. Sebab apa? Ar-Razi dia lebarkan lagi. Dia menjelakan lagi ta'rifan. Kalau perasan tasdik ni dia kata di sisi hukama idrak bahawa nisbah itu berlaku ke tidak berlaku. So basically Ar-Razi setuju dekat hujung ni. Dia kata idrak anna nisbata waqi'ah aw laysat bi waqi'ah. Cuma dia panjangkan lagi iaitu ungkapan ataupun ibarah. Mengetahui mahkum alaih, mengetahui mahkum bihi dan mengetahui nisbah kalamiyah, seterusnya menentukan bahawa nisbah tu berlaku ke tidak berlaku. So hujung ni sama dengan al-hukama. So Ar-Razi dia panjangkan. Dan adakah salah dan ataupun adakah betul, mana yang betul? Dua-dua sebenarnya betul. Cumanya tadi Ana ada sebut satu statement yang untuk antum faham. Apa tadi Ana sebut? Siapa yang tak dapat tasawur, dia tak akan dapat tasdik. Siapa yang dapat tasawur, baru dia boleh buat proses untuk tasdik. Itu yang Ana sebut tadi kan. So Al-Imam Ar-Razi rahimahullah, dia kata definisi tasdik ni, kenalah masukkan definisi tasdik sekali, tasawur sekali. So maksudnya, kita tak boleh tentukan bahawa nisbah tu berlaku atau tak berlaku tanpa kita tahu apa itu mahkum alaih, apa itu mahkum bihi dan apa hubungan antara kedua-duanya. Lepas kita tahu tu, barulah kita boleh tahu penisbahan. Benda tu berlaku ataupun tak berlaku. Ala kulli hal, kalau antum pening nanti lepas habis recording baru boleh tanya. Sebab ni untuk record kita nak cut masa. Jangan tanya dululah. Okay, so tasdik kata Al-Imam Ar-Razi kena masukkan definisi tasawur sekali, sebab siapa yang tak tasawur dia tak tasdik. So, macam mana kamu boleh katakan Muhammad tu bijaksana? Kalau kamu tak tahu Muhammad tu siapa, kalau kamu tak tahu bijaksana tu maksudnya apa? So, kena tahu Muhammad tu apa. Muhammad tu siapa? Alim tu apa maksudnya? Barulah boleh kata Muhammad alim. Itu adalah tasdik di sisi Imam Ar-Razi yang tak bercanggah pun dengan Al-Hukama. Cuma Ar-Razi dia lebih kompleks kan. Dan Al-Imam Ar-Razi memanglah secara pembacaan Ana dalam kitab-kitabnya memang kompleks. Benda yang dia tulis. Tafsir, ada satu kitab tafsir namanya Tafsir Mafatihil Ghaib.
pun kompleks jugalah berbanding tafsir-tafsir yang lain. Dan dia banyak sangat kitab yang tidak disyorkan untuk orang yang baru nak berjinak-jinak dengan bahasa Arab. Okay, Muhammad al-mahkum alaih, alim adalah mahkum bihi, ni sama macam atas. Dan hubungan antara ilmu dan Muhammad adalah nisbah kalamiyah. So nak kata Ar-Razi, kena kenal siapa dulu Muhammad. Kena tahu dulu apa maksud alim. Contohnya lah kalau kita kata, let's say kita bawa ayat yang lain. Muhammad itu thiqah. Muhammad itu thiqah. So siapa yang kenal dia Muhammad tapi tak tahu maksud thiqah, dia boleh tak kata statement tu betul ataupun salah? Dia tak boleh kata juga sebab dia tak tahu mahkum bihi. So nak tak nak kena tahu mahkum alaih, kena tahu mahkum bihi, dan hubungan antara kedua-duanya barulah boleh kata waqi'ah atau laysat waqi'ah. Benda tu betul ataupun salah. Ni tadi khulasah untuk malam ni. InsyaAllah kita stop setakat ni. Kod kalau kompresor otak dah tak boleh nak bawa. At-tasdiqu indal ulama basit. At-tasdiqu indal imam Razi murakkab. Basit mudah lah. Tadi dia bawa terjemahan iaitu al-hukmu wa huwa idraku anna nisbata waqi'ah aw laysat biwaqi'ah. Adapun yang Razi adalah kompleks sebab dia gabungkan semua sekali. Idrakul mahkum alaih wa idrakul mahkum bihi wa idrak an-nisbatil kalamiyah. Mudah saja ayatnya iaitu menjatuhkan hukum kepada benda tu. Berlaku ke tidak berlaku. Adapun Ar-Razi, Ana terus terjemah sebab Ana tak tengok pun belah kiri ni. Tasdik di sisi Imam Razi adalah murakkab, iaitu terdiri daripada 4 komponen tadi. Mesti tahu mahkum dulu, mesti mahkum alaih dulu, mesti tahu mahkum bihi, kemudian tahu hubungan antara keduanya, baru boleh jatuh hukum. Wa kullu idrak minha juz'un minhu. Dan setiap 4 tu adalah menjadi juzuk ataupun bahagian daripada ta'rifan yang dibawa oleh Al-Imam Ar-Razi rahimahullah. So tu terjemahan tasdik di sisi dua-dua. Yang mana sebenarnya tak ada bercanggah lah. Dia tak bercanggah jauh seperti hukum tadi. Yang ni bercanggah jauh. Kan ada yang kata haram, harus, sunat, digalakkan. Tapi yang ni percanggahan tu dia tak bercanggah. Cuma seorang dia komplekskan lagi ta'rif, seorang lagi membawa ta'rif yang simple. Wallahu ta'ala bisawab. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum wa zadakumullahu hirsan wa ilma. So kita berhenti setakat ni. Mungkin kita boleh lajak lagi tapi sebab tadi kita ada technical issues. Jadi kita sampai sini je lah, dah pukul 11 pun. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.